Pertama, saya ada melihat satu video yang telah dikeluarkan oleh satu agensi di bawah kerajaan berkenaan isu yang tengah panas, iaitu isu MyKas. Wah, isu ni tengah panas sekarang. Saya ingin memberi beberapa komen. Komen yang pertama tadi, soalan bertanya mengenai adakah MSO mengambil kesempatan terhadap masyarakat stateless. Bagi mereka yang tidak mengikuti perjuangan MSO, perjuangan MSO berkaitan dengan masyarakat stateless ni bukan satu perjuangan yang baru. Daripada tahun 2021, di mana kita membawa isu bagaimana masyarakat stateless yang telah ditahan dalam depo tahanan. Kita pergi membuat satu surat bantahan di KDN. Kita pergi ke Jabatan Ketua Menteri bagi meminta supaya masyarakat stateless yang ditahan dibebaskan dan diberikan satu identiti. Perjuangan demi usaha telah dilakukan oleh MSO supaya kerajaan mengeluarkan satu identiti. Jadi untuk mengatakan bahawa MSO mengambil kesempatan, itu tidak benar. Kerana MSO kekal komited untuk melakukan advokasi dan memperjuangkan supaya masyarakat stateless diberikan satu dokumen identiti selaras dengan peruntukan undang. Jadi komitmen MSO daripada awal hingga hari ini dan akan berterusan akan meneruskan usaha memperjuangkan bagi masyarakat stateless yang tidak mempunyai identiti ini, satu hari nanti akan diberikan identiti selaras dengan peruntukan undang-undang atas nama kemanusiaan. MSO tidak mungkin boleh memberi jaminan kerana kami hanyalah satu platform NGO kemanusiaan. Kami bukan pembuat dasar, kami bukan KDN dan kami bukan JPN. Kami tidak boleh memberi jaminan untuk MyKas ini dikeluarkan. Apa yang kami buat adalah pergerakan ataupun usaha advokasi dan perjuangan untuk memberi tekanan kepada agensi kerajaan ataupun pembuat dasar seperti kabinet dan kerajaan supaya dilonggarkan syarat yang sedia ada, iaitu syarat MyKas yang telah wujud, cuma hanya perlu dilonggarkan supaya dapat accommodate stateless yang lahir di Malaysia yang tidak mempunyai kerakyatan asli yang telah tinggal lama, supaya diberikan satu dokumen yang dinamakan MyKas atas nama kemanusiaan. Jadi kita tidak mempunyai kuasa, tetapi tidak ada siapa pula boleh melarang kita untuk memperjuang isu ini, sama ada suka ke tak suka ke. Perjuangan advokasi untuk mendapatkan identiti kepada masyarakat stateless akan diteruskan, tidak kiralah selagi mana dia tidak bertentangan dengan undang-undang. MSO tidak dilantik oleh JPN. Bahkan kami dan pihak JPN dan pihak agensi kerajaan adalah entiti yang berasingan, yang tidak ada kaitan. Untuk meneruskan gerakan MSO ini, MSO bersifat independen, bebas daripada mana-mana pihak, termasuklah pihak JPN dan juga pihak kerajaan. Kami adalah badan bebas yang tidak terikat dengan campur tangan dan tidak berada di bawah kawal selia mana-mana agensi selagi mana kami tidak melakukan kesalahan undang-undang. Cuma apa yang kita bagi tahu, kita ini melakukan advokasi dengan dilantik oleh sekumpulan masyarakat stateless yang meminta kita untuk melakukan advokasi. Bermaksud kami mempunyai kontrak ataupun pelantikan untuk memperjuangkan bagi pihak mereka menggunakan saluran undang-undang. Jadi MSO bukanlah agensi ataupun ejen ataupun mewakili JPN. Kami adalah badan bebas yang bertindak bagi pihak masyarakat stateless yang meminta kami mewakili mereka untuk memperjuangkan supaya mereka diberikan satu dokumen identiti atas nama kemanusiaan. Untuk JPN sendiri, JPN bukanlah pembuat dasar. JPN adalah yang menjalankan polisi-polisi yang diputuskan oleh pihak kementerian. Usaha yang dilakukan adalah MSO akan menghantar satu surat kepada Perdana Menteri Malaysia, kepada pihak KDN, kepada pembuat dasar seperti kabinet supaya mempertimbangkan satu kelonggaran kepada masyarakat stateless ini supaya mereka yang tinggal lama ni diberikan satu dokumen atas nama kemanusiaan. MSO mempunyai syarikat pengurusan MSO, di mana syarikat pengurusan MSO adalah sebuah syarikat yang boleh menawarkan perkhidmatan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah perkhidmatan konsultasi menggunakan panel-panel peguam dan juga perkhidmatan pengurusan kes untuk menguruskan usaha advokasi ini supaya
advokasi ini lebih bersistematik, kempen ini berterusan, kempen ini dapat diuruskan dengan cara baik supaya tindakan kita ini dapat berlaku secara berterusan dan mendapat natijah, iaitu pihak kabinet mungkin dengan usaha ini akan mempertimbangkan supaya MyKAS yang sedia ada dilonggarkan polisi supaya dapat memberikan pihak stateless ini dapat memohon sekiranya pihak kementerian ataupun pihak kabinet membuat keputusan untuk dilonggarkan syarat-syarat MyKAS selaras dengan peruntukan undang-undang.